Okey, bila kita cakap pasal wanita paling cantik kat dunia ni kan, negara mana yang terus pop dalam kepala awak? Tapi, pernah tak terfikir soalan ni sebenarnya boleh ke dijawab secara objektif? Jom kita siasat. Jom kita jujur sikit. Mesti ada yang terus jerit, Korea dengan K-pop dorang tu kan? Ada yang sebut Perancis dengan gaya effortless dorang. Tak lupa juga Brazil yang sentiasa nampak wow. Betul tak? Mesti semua orang ada pilihan hati masing-masing. Sebenarnya kan, jawapan dia tak semudah tu. Sebabnya, kecantikan ni sangatlah subjektif. Tak ada satu pun carta rasmi atau kajian saintifik kat dunia ni yang boleh bagi kata putus. Habis tu, macam mana kita nak tentukan? Okey, jadi untuk kupasan kita kali ni, kita ubah sikit soalan tu. Daripada kita tanya siapa paling cantik, kita akan kaji negara mana yang paling berpengaruh dalam dunia fashion dan kecantikan global. Ini senarai pasal impact, bukan rupa semata-mata. Okey, kita mulakan kiraan detik kita di nombor 10. Maghribi. Negara ni macam satu khazanah rahsia kecantikan purba. Bayangkan emas cair atau minyak argan tu. Lepas tu tanah liat gasol untuk cuci muka dan tradisi hammam yang mewah. Semua inilah yang jadi inspirasi untuk spa-spa mewah seluruh dunia sekarang. Di nombor 9, kita terbang ke Itali. Kecantikan ala Itali ni, la Dolce Vita, bak kata orang. Ia lebih kepada gaya hidup, sensual, hangat, nampak mewah tapi macam tak payah cuba pun. Keyakinan tu datang dari dalam. Selalu sangat kita nampak gaya ni jadi rujukan majalah fashion. Kita lompat ke nombor 8. Kita sampai di Brazil. Kalau sebut pasal negara ni, memang terus terbayang kecantikan yang bertenaga, glowing dan penuh keyakinan. Bila dunia cakap pasal beach beauty, kulit yang bersinar, badan yang sihat, Brazil lah penanda arasnya. Pengaruh dorang dalam fashion baju renang dan produk untuk kulit glowing tu memang besar gila. Di tangga ke-7, jom kita ke India. Pengaruh kecantikan dari sini sekarang ni tengah meletup dekat peringkat global tau. Bukan setakat melalui Bollywood je, tapi melalui falsafah kuno macam Ayurveda. Tahu kan? Yang ajar pasal keseimbangan, bahan semula jadi. Sekarang ni satu dunia tengah pandang India untuk inspirasi kecantikan yang lebih holistik. Seterusnya, nombor 6. Kita tiba di Jepun. Falsafah kecantikan Jepun atau J-Beauty ni semuanya pasal kesederhanaan dan kesempurnaan. Ia bukan pasal makeup tebal berlapis-lapis, tapi pasal kulit yang sihat, yang dijaga betul-betul. Dorang lebih fokus pada rutin yang teliti untuk mencegah masalah kulit. Dan bila kita sebut Jepun, kita kena kenalkan satu konsep penting dalam industri ni. Segitiga kecantikan atau beauty triangle. Ini merujuk kepada 3 gergasi Asia, Jepun, China dan Korea Selatan yang jadi peneraju inovasi dan trend. Dan Jepun adalah yang pertama daripada 3 kuasa besar ni dalam senarai kita. Di nombor 5, kita ke Eropah Utara pula. Sweden, pengaruh dorang datang dari konsep Scandi Beauty. Falsafahnya simple je, less is more. Kecantikan yang sihat, natural dan minimalis. Bayangkan kulit yang plump dan nampak segar macam udara pagi kat sana. Memang kontrak habis dengan gaya makeup tebal. Dan di nombor 4, mestilah Perancis. Konsep French beauty ni memang dah jadi ikonik. Falsafah dia senang je. Lebih baik labur duit pada penjagaan kulit, bukan pada makeup untuk tutup celah. Ia pasal gincu merah yang perfect, dipadankan dengan kulit yang nampak sihat dan rambut yang ala-ala serabai tapi cik. Nampak elegan tanpa nampak macam kita cuba keras sangat. Okey, kita dah sampai ke 3 teratas. Makin debar pula. Siapalah agaknya yang berjaya rebut tempat kat podium ni ya? Dan di tempat ketiga, mungkin satu pilihan yang agak mengejutkan sikit, Australia. Ya, betul. Negara kangaroo ni ada pengaruh yang sangat kuat dalam dunia kecantikan dengan identiti yang nampak santai tapi menonjol. Jadi, apa sebenarnya gaya Aussie beauty ni? Cuba bayangkan kulit yang sihat, berseri, macam baru balik dari pantai, sun-kissed gitu. Semuanya pasal gaya hidup aktif, natural dan sihat. Nampak effortless tapi tetap mempesonakan. Malah, majalah fashion terkenal Vogue sendiri merumuskannya dengan perfect. Dorang cakap kecantikan Aussie ni gabungan kulit yang segar dan rambut yang sedikit tak terurus. Kan dah dapat pengesahan dari pakar fashion dunia? Okey, tinggal 2 negara je lagi. Persaingan sengit ni, siapakah yang akan jadi naib juara dalam senarai pengaruh kecantikan global ni?
Di tempat kedua, kita kembali semula ke Asia untuk jumpa satu lagi gergasi, iaitu China. Pengaruh China dalam pasaran kecantikan dunia hari ni, wow, bukan setakat besar tapi sangat-sangat dominan. Memang tak boleh pandang sebelah mata. Ingat lagi tak pasal segitiga kecantikan yang kita sebut tadi? China ni lah penjuru kedua yang melengkapkannya. Dari trend makeup Douyin yang viral tu, sampailah ke inovasi teknologi kecantikan, pasaran China sekarang ni jadi penggerak utama yang membentuk apa yang kita nampak kat seluruh dunia. Dan sekarang, saat yang dinanti-nantikan, puncak senarai kita. Negara yang menduduki takhta nombor 1 ialah siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Betul, dalam dekad yang lepas, rasanya tak ada negara lain yang impaknya sehebat mereka. Korea Selatan bukan sekadar sertai perbualan kecantikan global, tapi dorang dah tulis semula buku peraturan tu. Kenapa Korea Selatan? Satu je perkataan, K-Beauty. Fenomena ni dah ubah segala-galanya, daripada rutin penjagaan kulit 10 langkah yang famous tu, trend glass skin, sampailah ke standard visual yang K-pop dan K-drama dah tetapkan. Pengaruh dorang ada di mana-mana. Memang luar biasa. Jadi, sebagai penutup, penting untuk kita ingat balik. Senarai ni adalah pasal pengaruh global. Ia bukan satu ranking mutlak siapa paling cantik. Sebabnya, setiap negara, setiap budaya ada definisi cantik yang tersendiri, yang unik dan istimewa. Okey, sekarang giliran anda pula. Lepas dah tengok senarai pengaruh ni, kami nak sangat tahu apa pendapat korang. Kalau sebut je pasal wanita cantik, negara mana yang terus muncul dalam fikiran? Adakah Korea Selatan? Atau mungkin Perancis? Brazil? Ataupun korang rasa Malaysia pun apa kurangnya kan? Jom kongsi pendapat korang kat ruangan komen di bawah.